Hari ini kita akan bincangkan perbandingan saiz. Kita akan bandingkan antara 99% dan 101% yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Jadi, apakah kaedah standard yang biasa digunakan? Kita boleh cari nilai songsang, betul. Tapi hari ini, saya nak kongsikan satu cara pemikiran baru kepada anda semua. Sekarang kita lihat dua pecahan ini, pembilang dan penyebutnya tidak sama, jadi susah untuk dibandingkan secara langsung. Bolehkah kita samakan pembilang atau penyebutnya? Boleh jadikan ia sama. Kita perhatikan 99%, pembilang penyebut beza 1. Kemudian, untuk pecahan lain, 01-100, beza penangka dan penyebut 1. Kita boleh jadikan pembilang sama, macam mana nak buat? Mari kita lihat. Pertama sekali, 99%. Kita boleh tulis sebagai 1/1%. Kemudian, 1/100%, kita boleh tulis sebagai 1/1/101. Jadi, dengan cara ini kita boleh nampak pembilang di sini adalah sama. Baik, jadi kita bandingkan dulu 1/100 dengan 1/101. Kalau kita bandingkan kedua-duanya, kita dapati 1/100 sebab pembilangnya sama. Kita boleh bandingkan mudah. Kita tahu 1/100 lebih besar daripada 1/101. Jadi, dengan ini kita tahu yang ini besar, yang ini besar, yang ini kecil. Kalau satu tolak yang besar, adakah ia jadi lebih kecil? Betul tak? Jadi, sama juga kalau satu tolak yang kecil. Adakah ia jadi lebih besar? Yang ini jadi lebih kecil. Yang ini pula jadi lebih besar. Kenapa ya? Sebab satu tolak pecahan yang lebih kecil, hasilnya pasti lebih besar. Betul tak? Dengan kata lain, yang di sebelah kanan ini adalah lebih besar daripada yang di sebelah kiri. Jadi, maksudnya 99% itu adalah lebih kecil daripada 1/100. Dah faham ke belum? Kalau nak belajar lagi, jangan lupa like dan follow Cikgu Suria.